Bagaimana cara keluar daripada semayang bila terbatal dalam jemaah? Barisan paling depan sebab ramai melintas depan orang semayang. Baik, kita duduk barisan paling depan. Macam ni barisan paling depan. Tiba-tiba ketuk. Macam mana nak keluar? Jawabnya, kita boleh melintas. Kalau jadah lagu ni, 3 hasta boleh lalu ke depan. Kalau masjid Manggu Peradun ni saya nampak, kalau bigar dinding tu kita boleh lalu. Yang tak boleh lalu kot depan orang. Sebab yang haram lalu atas jadah ataupun 3 hasta daripada tumit. Adapun lebih pada 3 hasta boleh lalu. Nampak lagi? Jadi kalau sejadahnya ni sejadah ataupun garisan, kita boleh lalu atas jadah. Atau dia bubuh telefon sini, kosong tak ada benda, dia bubuh telefon tanda. Atau dia bubuh botol sini. Dia bubuh botol, dia pun semayang sini. Atas pada botol boleh lalu. Ngelari boleh. Yang tak boleh, ni sejadah, pak dia bubuh sampai sekeping gini sejadah, kita litas atas sejadah. Haram. Faham lagi? Jadi kalau orang belakang yang wirid dah, tengah wirid tak apa. Depan orang wirid boleh, depan orang semayang tak boleh. Nampak? Dia gitu.